Hayo, sis, ramai yang tanya dekat Instagram kat mana you bercuti. You bercuti dekat Genting je. Actually ramai yang DM tau, bukan dekat komen. I don't know kenapa diorang tak ada komen dekat Instagram. Mostly ramai yang DM. And ada yang tak terjawab lagi. Sorry sangat-sangat sebabnya terlampau banyak, nak ulang-ulang banyak kali. So hotel yang duduk dengan husband hari tu, you duduk hotel Windham Hotel. Dia berdekatan je dengan Grand Ayer Majestic tu. Jangan salah lobby pula tau. So ni adalah lobby Windham Hotel. Sebab hari tu kita orang salah. Windham Hotel ni dia ada 50 tingkat, and you dapat bilik kat 38. Formula kan sangat-sangat worth sebab bilik dia sangat besar, and dia ada sinking, mini kitchen kat situ. And yes, sangat-sangatlah berbaloi. Kalau bawa anak pun, ada anak pun, memang sangat luas. So bilik air dia pun bersih, bau pun best, tak ada bau hancur apa semua. Memang worth lah dengan harga dia. So paling best adalah tada, this is the best view ever. Sebab you dah lama dah terperak kat rumah sebab tak sihat. Inilah yang dinanti-nantikan, which is the view. So korang pagi esok tu korang boleh tengok sunrise. Tapi kena bangun awal lah, dalam pukul 6 macam tu, 6.30 macam tu korang kena stay. I tak tahu husband I ni book bilik depan mountain ke apa, tapi memang laki lah sebab dapat tengok view sunrise kan, betul-betul depan tu. Kita orang tak pergi mandi pool pun, tapi kita orang pergi tengok, and sangat-sangat cantik lah dia punya pool tu. Tapi make sure korang datang time tak ramai lah. Lagi best ada Hard Rock Cafe, and also kalau bawa anak-anak kat sini pun boleh main. Breakfast kat sini pun sedap, cuma I tak ambil video sebab terlampau ramai dekat cafe tu. Dapat harga murah, mungkin korang akan dapat 200 lebih, tapi macam kita orang ni dapat 500 lebih include breakfast. So that's all yang I nak share. Bye.